Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam episod menjawab fitnah mesyuarat jawatan kuasa perunding hukum syarak wilayah persekutuan kali ke-90. Kita pergi kepada ketuduhan yang kedua, iaitu kepercayaan Al-Bada'. Kononnya ajaran Syiah menganggap ilmu Allah berubah mengikut peristiwa atau Allah jahil. Ini satu pembohongan yang besar. Saya mengutuk sekeras-kerasnya pembohongan dan fitnah ini. Syiah tidak seperti yang mereka sangka. Bahkan Syiah menyatakan kekafiran barang siapa yang menisbahkan kejahilan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah, pengarangnya Syekh As-Saduq, ulama Syiah kurun ke-4 Hijrah, Syekh Saduq menulis, wa innamal bada'u allazi yunsibu ilal imamiyyati al-qawlu bihi huwa zuhuru amrih. Sesungguhnya al-bada' yang dinisbahkan kepada golongan Syiah Imamiyah adalah kepercayaan bahawa sesuatu perkara itu menjadi zahir daripada Allah. Jadi harus diingat bahawa al-bada' di sini zahir sesuatu peristiwa daripada Allah kepada manusia. Manusia yang jahil, bukan Allah. Allah menunjukkan kepada kita sesuatu yang selama ini tersembunyi daripada pengetahuan manusia. Wa 'indama man za'ama anna Allah 'azza wa jalla yabdu lahu al-yawma fi syai'in lam ya'lamhu amsi fa huwa kafirun wal bara'atu minhu wajibatun. Menurut pegangan kami, iaitu Syiah Imamiyah, barang siapa yang mendakwa bahawa bada' pada Allah Azza wa Jalla hari ini terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah semalam, maka dia adalah seorang kafir dan wajiblah berlepas diri daripadanya. Ini penegasan ulama Syiah Imamiyah yang meluruskan salah faham tentang Al-Bada'. Saya rasa dalil dari kitab ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan pembohongan jawatan kuasa muzakarah syariah wilayah persekutuan. Apa yang boleh kita faham dari sini ialah Syekh Saduq menyebutkan Al-Bada' bukanlah bermaksud Allah berubah fikiran, tapi zahir satu peristiwa kepada manusia. Allah yang menzahirkan sesuatu peristiwa yang Allah sudah ketahui. Meskipun demikian, bagi menjelaskan lagi kepalsuan da'yah jawatan kuasa muzakarah wilayah persekutuan, mari kita lihat akidah Al-Bada' dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tersebutlah satu hadis. Rasulullah yaqul inna thalathatan fi bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. 3 orang dari Bani Israel, seorang yang berpenyakit sopak, seorang botak dan seorang buta. Badalillahi ayyabtaliyahum, maka Allah menampakkan kehendaknya, iaitu Al-Bada'. Di sini tuan-tuan sekalian, perkataan Al-Bada' wujud dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ayyabtaliyahum, untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Malaikat itu mendatangi si sopak dan berkata, apakah perkara yang paling kamu sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun qad khaziranin nasu qala famasahahu fadhahiba anhu fa u'tiya launan hasanan. Orang itu menjawab, aku inginkan warna dan kulit yang elok kerana manusia merasa jijik terhadap diriku. Lalu malaikat itu menyentuhnya dan hilanglah penyakit orang itu. Dia diberikan warna dan kulit yang elok. Kebanyakan pengkritik fahaman Bada' menyangka akidah ini diada-adakan oleh Syiah dan bertentangan dengan tauhid. Kononnya bahaya kepada akidah dan syariat. Namun hadis ini yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling tinggi kedudukan kredibilitinya dalam mazhab Sunni, secara jelas menyebut bahawa Al-Bada' betul-betul serupa dengan akidah Syiah yang menampakkan kehendak Allah. Apa tujuannya? Untuk menguji manusia. Marilah kita lihat dalam kitab Tafsir Quranil Azim, pengarangnya Ibnu Abil Hatim, ulama Ahlu Sunnah kurun ke-4 Hijrah. Dalam tafsir ayat Allahu yatawaffal anfusa, Allah mematikan jiwa. Ibnu Abil Hatim menukilkan riwayat daripada Ibnu Abbas yang berkata, fa inna badalillahi ayyaqbidahu qabada ar-ruha famata aw ukhira ajaluhu raddan nafsa ila makaniha min jawfih. Jika Bada' berlaku bagi Allah untuk mengambil nyawanya, maka Allah mengambil ruhnya.
lalu dia mati. Atau jika ajalnya ditangguhkan, maka roh itu dikembalikan ke tempat asalnya dalam tubuhnya. Jadi, Ahli Jawatan Kuasa Muzakarah Syariah Wilayah Persekutuan, sila buka kitab kamu ini dan baca. Riwayat ini adalah sama seperti yang diajar oleh Syiah, iaitu badak bermaksud perubahan pengetahuan di sisi makhluk, bukan perubahan pada sisi ilmu Allah. Misalnya beginilah, bayangkan seorang insan bernama Ahmad, sakit tenat. Doktor di hospital membuat pemeriksaan dan memberikan laporan bahawa secara perubatan, situasi Ahmad sangatlah kritikal. Semua organ penting tubuhnya sudah gagal. Mereka berkata jangka hayat beliau hanya tinggal sisa kurang dari 24 jam. Maka anak-anak Pak Ahmad pun merasa sedih. Mereka pun menangis. Tapi mereka juga tidak putus asa. Mereka berkumpul, mengadakan solat hajat, berdoa siang dan malam, memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Pak Ahmad mula tenat pada malam itu. Doktor sudah menyiapkan segala persiapan untuk beliau meninggal dunia. Anak-anaknya terus berdoa tanpa henti. Tapi tiba-tiba keesokan paginya, Pak Ahmad sedar dari koma. Tanda-tanda vitalnya sudah kembali stabil. Doktor terkejut dan membuat pemeriksaan semula. Kali ini mendapati Pak Ahmad benar-benar pulih. Seminggu kemudian Pak Ahmad dibenarkan keluar dari hospital dan kembali hidup normal. Jadi apa guna berdoa kalau kamu percaya takdir Allah sudah tetap, tak boleh berubah dengan doa. Di sinilah kita gunakan konsep Al-Bada' untuk memahami situasi dengan cara yang betul. Bukan seperti golongan Yahudi yang mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, tidak boleh campur urusan terhadap takdir yang sudah ditetapkan. Dalam kes ini, Allah sudah mengetahui sejak mula lagi bahawa Ahmad akan sembuh kerana doa anak-anaknya. Bukan Allah tak tahu atau jahil. Tatkala Ahmad tersedar dari koma, ilmu Allah tetap sempurna dan tidak berubah. Apabila Ahmad tersedar dan sembuh, itulah yang dinamakan Bada', iaitu penampakan atau pendedahan kepada kita bahawa keputusan Allah yang sebenar adalah berbeza daripada apa yang kita sangka. Baik, dalam kitab Majma' Az-Zawaid karangan Nuruddin Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman Al-Haytami Al-Misri, ulama Ahlu Sunnah kurun ke-9 Hijrah, beliau menulis bab terbitnya matahari dari arah barat. Al-Haytami meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr, wa dzalika annaha kullama gharabat atat tahtal arshi fasajadat wasta'zanat fir ruju' fa'azina laha fir ruju'. Setiap kali terbenam, matahari akan pergi ke bawah arasy lalu bersujud dan memohon izin untuk kembali terbit. Maka diberikan izin untuk kembali seperti biasa. Hatta iza badalillahi an tatlu'a min maghribiha, sehinggalah berlaku bada' bagi Allah untuk menjadikannya terbit dari arah barat. Fa'alat kama kanat taf'alu atat tahtal arshi fasajadat, maka ia datang seperti biasa bersujud. Wasta'zanat fir ruju' falam yarudda 'alaiha syai', dan mohon izin untuk kembali namun tidak diberikan jawapan. Kemudian Al-Haytami menyebut rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani fil Kabir wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan perawi-perawinya adalah istiqah terpercaya. Perhatikan perkataan bada lillah, bada bagi Allah, yang digunakan oleh Al-Haytami dalam hadis ini. Tanyalah pada jawatan kuasa tersebut, adakah Haytami ulama Ahlu Sunnah, Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Tabrani, semua ulama Ahlu Sunnah menganggap Allah itu jahil atau ilmunya berubah apabila meriwayatkan hadis ini? Sila jawab, ya atau tidak. Jadi tuan-tuan sekalian, tuduhan jawatan kuasa perundingan syariah wilayah persekutuan bahawa Syiah menganggap ilmu Allah berubah atau Allah jahil adalah tuduhan yang tak berasas dan keliru. Ini kerana istilah Bada' dalam ajaran Syiah tidak pernah bermaksud Allah berubah fikiran atau Allah baru tahu. Sebaliknya ia bermaksud penampakan atau zahir sesuatu ketetapan yang Allah sudah sedia mengetahui sejak azali lagi, tapi baru diketahui oleh manusia pada waktu terjadi. Sesiapa pun yang mengatakan Allah jahil atau ilmunya berubah, maka menurut ulama Syiah sendiri, dia dihukum sebagai kafir sebagaimana yang telah dinyatakan dalam dalil saya sebelum ini. Istilah Bada' juga boleh didapati dalam kitab-kitab hadis Ahlu Sunnah. Maka tuduhan yang dilempar itu bukan sahaja memfitnah Syiah, tetapi secara tidak langsung mempertikaikan ulama-ulama besar Ahlu Sunnah sendiri. Dan saya ragu-ragu terhadap mereka yang mempertikaikan akidah Bada' dalam Syiah ini. Apakah mereka itu seperti golongan Yahudi
yang mempertikaikan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh campur tangan dalam takdir, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Surah Al-Maidah ayat 64. Dan orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, padahal tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka dilaknat kerana apa yang mereka katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Dialah yang memberikan rezeki sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Jadi jawatan kuasa harus semak kembali akidah kamu. Adakah kamu terpengaruh dengan Yahudi?